3D printer yang boleh digunakan oleh guru-guru dan juga murid untuk mereka belajar tentang 3D printing. Assalamualaikum, saya Farah Sofia daripada TV PSS SK Baru. Waalaikumsalam. Sila Puan kenalkan diri. Baiklah, nama saya Nur Hatika binti Azmi, penolong pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Apakah peranan SSTP dalam Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang? Okey, baiklah. Okey, peranan Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan ketika Pesta Buku ASEAN Pulau Pinang tahun 2026 ni, untuk maklumat, kami adalah pempamer, salah satu pempamer reruai. Okey, seperti yang boleh dilihatlah, kita ada buka satu reruai di mana kita pamerkan printer 3D. 3D printer yang boleh digunakan oleh guru-guru dan juga murid untuk mereka belajar tentang 3D printing. Selain daripada itu, kami juga menjalankan bengkel. Ada beberapa bengkel yang melibatkan guru dan juga murid sepanjang Pesta Buku ASEAN berlangsung. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih.